Korang ada dengar tak pasal 100 lelaki lawan seekor gorila? Aku pun tak tahu nak gelak ke nak risau. Benda ni tengah viral habis sekarang. Orang debat macam isu negara. Ada yang cakap kalau 100 orang serang serentak mesti boleh menang. Tapi hello, ni bukan lembu kampung, ini gorila, primat alfa, bos hutan. Gorila dewasa boleh angkat 10 kali ganda berat badan dia. Dia tak pergi gym pun, tapi otot dia macam makan steroid terus dari daun. Satu hentakan dari tangan dia boleh patahkan besi, apatah lagi tulang manusia. Lepas tu, ada pula yang confident gila cakap, kalau semua lelaki tu bodybuilder. Bro, kau ingat gorila tu takut dengan six pack? Dia tengok kau posing pun dia dah fikir nak buat kau jadi bantal leher dia. Lagi kelakar bila ada yang siap bagi strategi. Konon 50 orang jadi umpan depan, 50 lagi serang dari belakang. Masalahnya, ini bukan boss game, ini gorila. Dia tak tunggu turn, dia tak peduli siapa dulu, siapa belakang. Silap-silap dia lompat sekali, 5 orang terus terbang cari mak. 100 Bruce Lee pun belum tentu cukup. Dia laju ya, dia power ya, tapi gorila tu sekali tarik, Bruce Lee pun boleh jadi Bruce lembik. Kalau kau salah satu dari 100 orang tu, kau nak jadi hero depan atau orang pertama yang pura-pura pengsan. Dan sebelum habis, terima kasih sebab follow Tajau Legends. Kita dah capai 10,000 followers.